Pemandu, pastikan kenderaan anda juga berada dalam keadaan baik dan juga pastikan kad touch angle mempunyai baki yang mencukupi. Seekor kerbau dikorbankan untuk upacara berkenaan yang berlangsung selama 30 minit pada Kita beralih ke Liga Perdana Inggeris. Dua lagi perlawanan berlangsung semalam. Manchester City. Haris, on air. Manchester City selamat dari serangan. Okey dah, kau boleh ambil balik skrin tu. Nanti aku tengok skrin je. Silakan Azhar. Berak-berak ni daripada tadi ke ni. Apa langkah penguatkuasaan seperti ini, kita jangka penduduk rakyat negara kita akan mati sebanyak 10,716 orang mati menjelang tahun 2020. Kerana kita mempunyai KPI. Kita nak orang ramai mati 5,358 orang sahaja mati menjelang tahun 2020.